Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak buat kerabu mentah ataupun orang panggil kerabu darat. Okey, antara bahan yang diperlukan ada ikan. Ikan ni dibakar tawar saja. So nanti bila dah masak kita akan ambil isi ikan tu untuk dibuat kerabu. Sementara nak tunggu ikan masak tu, bolehlah tumbuk dulu serai dengan halia. Masukkan juga serbuk ladi hitam, ditumbuk sekali dengan halia dan serai tu. Masukkan juga garam, tumbuk sekali, dan juga ajinomoto. Lepas tu bolehlah masukkan bawang putih, bawang merah. Bahan-bahan ni dia memang kena tumbuk sedikit demi sedikit lah sebab nak bagi dia betul-betul lumat. Bila dah siap tumbuk lumat, boleh masukkan ke dalam bekas. Okey, ni ikan bakar yang dah masak. So, perisikan ikan ni, asingkan isi dengan tulang. Okey, ni antara ulam-ulaman yang nak buat kerabu. Ada daun serai, dihiris secara halus. Selain daun serai, ada daun kesum, dihiris secara halus juga. Lepas tu ada bunga kantan. Bunga kantan ni dihiris secara nipis-nipis. Kalau nak buat kerabu memang kena hiris secara halus. Tak boleh tebal-tebal dan tak boleh kasar sangat. Selain tu ada kacang panjang dan juga ada timun. So isi ikan tadi yang dah siap diperisi boleh tumbuk secara kasar. Lepas tu boleh letak dalam bekas. Susun cantik-cantik dalam bekas sebelum digaul. Selain tu ada kelapa goreng juga ditumbuk secara kasar. Bila dah siap tumbuk, letakkan juga ke dalam bekas. Selain daripada ulam-ulaman tadi, ada juga daun kaduk dihiris secara nipis. Ada cili merah besar dipotong secara nipis, bawang Holland dan juga tauge. So, semua bahan dah standby, dah siap. Bolehlah digaul sebati. Nak gaul kerabu ni, dia kena ada cara dia juga. So, boleh tengok pada video. Kalau nampak dalam video ni, mak saya akan gaulkan bahan-bahan lain kecuali tauge, bawang, cili dan juga timun. Yang tu kena gaul akhir sekali. Untuk berasa tambahan, kita ada budu. Masukkan sedikit budu dan juga gula melaka. Gula melaka tu gula melaka yang dah cair. So boleh gaul sekali sehingga sebati. Dan bila dah cukup rasa semua, barulah akhir sekali gaulkan bersama tauge dan juga timun. Kerabu ni memang sesuai sangat makan dengan nasi putih ataupun dengan nasi kerabu. Okeylah korang, itu sahaja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye. Jumpa lagi.